Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Siti Noranis binti Muhammad Afendi. Saya Auni Najah binti Muhammad Zamri bernombor matrik C22A0523. Hari ini saya akan menyampaikan tajuk poster saya yang bertajuk Analisis Puisi Hari yang Bergelar Kematian karya Juri Durabi berdasarkan teori takmilah. Saya teruskan dengan latar belakang kajian ini. Puisi ini diterbitkan dalam Mingguan Malaysia pada 12 Mac 2017 dan telah memenangi hadiah sastra kumpulan utusan pada tahun 2017. Ia mengetengahkan tema berkaitan kematian, mengajak pembaca melihatnya bukan sebagai sesuatu yang menakutkan tetapi sebagai sebuah kenikmatan. Puisi ini ditulis oleh Juri Durabi iaitu seorang penulis kelahiran Sabah yang telah diiktiraf melalui pelbagai anugerah sastra. Seterusnya, sorotan kajian. Kajian ini menghuraikan penulisan puisi berdasarkan prinsip-prinsip dalam teori takmilah. Melalui analisis ini telah diperlihatkan bahawa puisi ini mematuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori takmilah dan telah menyampaikan mesej keislaman yang juga mendalam. Seterusnya, teori bagi kajian ini menggunakan teori takmilah. Teori takmilah ini diasaskan oleh Syafiq Abu Bakar pada tahun 1992. Prinsip yang pertama iaitu prinsip ketuhanan yang bersifat kamal. Prinsip yang kedua, prinsip kerosulan sebagai insan kamil. Prinsip yang ketiga, prinsip keislaman yang bersifat akmal. Ketiga-tiga prinsip ini telah menghubungkan karya sastra dengan nilai-nilai keislaman dan mengajak pembaca untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mencapai kesempurnaan insan. Seterusnya, saya teruskan dengan analisis kajian. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang bersifat kamal. Melalui puisi Hari yang Bergelar Kematian ini, oleh Juri Durabi menyatakan bahawa prinsip ini dalam petikan. Namun, kuasa Tuhan tak ada siapa yang boleh menafikan. Kun fayakun. Semua itu terjadi dengan kehendak Tuhan. Di sini, penulis mendidik rakyat pembaca agar harus mempercayai ketentuan Allah yang tiada siapa pun dapat menghalangnya. Prinsip yang kedua, prinsip keislaman yang bersifat akmal. Di sini kita dapat lihat bahawa alim ulama sering berpesan, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Penulis memetik pesanan alim ulama dan hadis lalu dimasukkan ke dalam penulis supaya pembaca mengutamakan solat dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, prinsip kerosulan sebagai insan kamil. Melalui petikan ini, Tuhan telah menjelaskan segala-galanya dalam kitab yang diturunkan melalui Nabi Junjungan untuk disampaikan kepada umatnya, iaitu dan telah diperjelaskan oleh Nabi Muhammad melalui hadisnya. Seterusnya, rumusan untuk kajian ini, puisi Hari yang Bergelar Kematian oleh Juri Durabi ini amat mematuhi prinsip-prinsip dalam teori takmilah. Melalui karya ini juga, penulis berjaya mengajak pembaca untuk melihat kematian sebagai salah satu cara untuk memperbaiki diri ke arah insan yang kamil. Puisi ini juga bukan sahaja karya sastra yang indah tetapi syarat dengan nilai-nilai agama yang mendalam. Ini merupakan beberapa rujukan yang saya rujuk ketika menganalisis tentang puisi Hari yang Bergelar Kematian karya Juri Durabi berdasarkan teori takmilah. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.